Saya ingin mengucapkan setinggi penghargaan dan rasa terima kasih yang tidak terhinggalah di atas kepada semua sahabat-sahabat yang sentiasa memberi komen, pandangan yang begitu baik di dalam Facebook kita. Dan saya begitu teruja sekali dan kalau boleh teringin nak menjawab semuanya soalan dan komen-komen yang begitu menyeronokkan saya lah. Untuk itu saya sebenarnya tak cukup masa. Kalau saya ada 30 jam satu hari, insya-Allah saya boleh menjawabnya. Dan untuk itu saya ingin sekali lah untuk mencari pembantu khas saya yang boleh membantu saya, bagi membantu lebih ramai sahabat-sahabat di luar sana. Jadi saya terbaca di dalam komen ini begitu ramai yang ingin menjadi pembantu saya dan saya merasa gembira. Ada yang bertanya apakah kriterianya? Pertama sekali sudah tentulah orang yang mengenali saya, mengenali diri saya, mengenali tugas dan tanggungjawab saya dan peranan saya terhadap masyarakat, dan juga selaku orang yang orang kata apa, menaikkan semangat keusahawanan dan membantu menyemarakkan keusahawanan, dan yang pentingnya ialah melaksanakan klinik usahawan di seluruh negara. Pertama sekali mestilah orangnya yang matang, mungkin berumur 30 tahun ke atas. Tapi kalau 28 pun rasanya ya dia mempunyai PR yang bagus, berhati mulia dan suka membantu orang dan seronok bekerja. Bekerja dengan saya memang seronok dan boleh belajar banyak pengalaman dalam perniagaan, dengan komuniti, dan ganjaran bagi mereka bukan sahaja dari segi kewangan yang dikatakan oleh beberapa orang sahabat kita, tetapi pelbagai ganjaran yang akan mereka terima. Oleh kerana kita akan menghadapi pelbagai kerana manusia, pelbagai cabaran, permasalahan dalam bidang ekonomi, keusahawanan, keuangan, maka saya amatlah berharap semoga sahabat yang ingin bantu saya itu mestilah mempunyai pengetahuan, ilmu ataupun pengalaman yang luas di bidang ini, ataupun pernah bekerja di dalam bidang-bidang yang bersangkut paut dengan keusahawanan dan juga membantu masyarakat dan sebagainya. Dan kerja ini sememangnya lah kadang-kadang tidak menentu hari dan kadang-kadang hari cuti dan juga tidak kira masa lah. Jadi saya amat berharaplah semoga sahabat mestilah bersedia ya dengan untuk mengikut saya ke mana sahajalah yang akan yang kita diperlukan di mana saja. Yes, bagi sahabat-sahabat yang merasakan diri mereka amatlah layak dan sangatlah orang kata apa, sesuai untuk bersama-sama saya untuk sama-sama membantu masyarakat, usahawan dan keusahawanan, come forward, send your CV and I shall see you.